Apa perasaan bang? Perasaan tu sakit. Sakit. Sedang Mana? bisa melepaskan buruk. Mana boleh tengok. Alhamdulillah lah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Salim daripada My Medical Practice Mahat. Hari ini kita ada Advanced Association Workshop dan sunatan amal untuk mu'alaf. Kita ada lebih kurang dalam 19 orang mu'alaf yang 11 orang daripada Fakim yang selebihnya daripada rumah perlindungan lah. Dan Alhamdulillah setakat ini kita dah berjaya setengah daripada peserta untuk buat sunat secara kunjungan kepada mu'alaf. Dan kami galakkan kepada mu'alaf-mu'alaf kat sana yang ada masalah dengan pembiayaan kewangan tu untuk nak buat sunat, datanglah kami boleh bantu. Dengan apa cara juga pun kami akan bantu untuk buat sunat secara percuma. Jadi jangan takut, datang pada kami akan bantu untuk buat sunat. Sekian daripada kami. Ustaz. Okey bang. Cakap sikit. Okey bang, cakap sikit. Pada Profesor Berhadi yang menyertai My Medical Healthcare ni memberikan khidmat untuk katan percuma kepada rakan-rakan baru kita. Alhamdulillah. Ini kita hadir, tanpa kita hadir berapa puluh tahun ni kita hadir dengan 11 orang. Jadi mudah-mudahan dengan khidmat ni cuma ni dah punya sahat pahala yang berpanjangan, khususnya pada saudara kita yang mereka ni menaikkan tanggungjawab perpaduan mereka lah. Kenalkan ada yang paling baru masuk Islam ni, baru 2 hari masuk Islam. Alhamdulillah. Islam. Kita ni sebulan Islam. Bagus. Agak berapa bulan? 4 bulan. Habis ni 2 bulan. 2 bulan masuk Islam. Jadi ramai yang baru masuk Islam. Bila masuk Islam, dan bahasa iman kita tak sebut pasal sunat kan. Sekarang kita paksa. Sebab ini satu kewajipan. Sebab kalau tak sunat bagi dalam Islam, dia tak sempurna dari segi kebersihan, kesucian. Jadi dia nak suci, nak sembahyang tu sampai tak rusak. Sebab tak sunat. Ini pun masih muda lagi. So saya ingat boleh ucapan sikit daripada Profesor Khadi. Ni abang saya. Abang Genduk. Satu ibu satu baru. Bagi ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang dah berhatan, saya ucapkan tahniah. Tahniah kepada semua lah. Mereka yang berani dan berjaya berhatan, berjaya menyahut cabaran dan cabaran berhatan ni. Alhamdulillah, tahniah semua. Tahniah kerana memilih Islam sebagai agama. Alhamdulillah. Jadi saya ni tidak apa-apa, cuma membantu saja supaya solat tu sah, solat tu dapat kemudahan dalam akhirat, insyaAllah. Jadi kalau ada masalah apa-apa, beritahu je kami. Sakit ke, kita bagi ubat lagi lah. Dan cara nak jaga okay. Kita ada bukakan ubat, okay. Dan tadi kita dah bagi makan dan cukup kenyang lah, insyaAllah. Okay, jangan sering, jangan apa, atas sini datang je. Tapi bukan sunat lagi lah. Datang untuk makan. Okay, kalau ada makan, boleh makan. Okay, jadi itu saja daripada saya.
3 main lagi. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah.